Tadang! Ha! Ha! Cari dia macam baik. Korang pernah main slime tak? Jangan. Baby. Hello guys, selamat datang ke YouTube Wan Alia. Hari ni kita akan buat slime yang boleh makan. So siapa-siapa yang baru sampai, yang belum lagi tekan button subscribe, tekan dulu. Tekan. Okay, dekat sini kita ada pinggan. Pinggan kita yang waterproof. Kita akan buat slime warna hijau. Saya sepoting lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diambil. Tadang! Kalau seremban tu. Batu seremban. Ha. 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 Tapi berat ni batu seremban kat atas. Batu lah. Dalam ambil kacang hijau. Batu. Kita buka kita campur. Wah. Rasa dah mau. Rasa sama ke? Sama ke? Tak, durian tu durian. Ada tak dekat hijau aja. Bukan kah? Buka aja. Boleh makan. Wah. Ini tak boleh makan. Kena mat. Part dia sini part 1. Ini dodol je guys. Sini. 3, 4. Nama dia. Nama mananya dia? Yunsu. Anak-anak Tengok tak tahu ni. trauma dia. Wow. Dia ni lah trauma dah ni. Ni trauma dengan apa? Itulah baca lagi. Fobia. Tak melekat lagi. Tengok apa dia buat. Afi tengok. Wow. Slime. Afi. Di sini cari dia macam baik kan. Korang pernah main slime tak? Macam ni. RM4 je. Melekat lah. Kita pinjam doktor. Lepas tu dia kata nanti aku bagi-balik. Dia bagi doktor. Oh yo. Lepas tu dia bagi balik. Slime dia colour hijau. Dia bagi 10 je. Wow, jom kita try. Sini bagi pinjamkan dekat si Ha? ni. Tak dia bukan sana ni pun. Dia boleh kasi orang malas. Tapi hampir fobia berakhir. Kelas apa? Wih, slime. Berjaya guys. Slime kita dah siap. Tak buat. Mat. Jom kita rasa. Foto. Dah makan. Tak rasa dah. Sedap. Tak habis. Letak sini. Foto jangan. Kata. Foto Dia kena buku. Ke? Kita try ya. Tapi Kita tengok lagi lah kat mayam. kotor. Jangan. Pipi. Basuhlah. Sedap. Kotor. Tak kotor. Kita kena buku tu. Buku tak kotor. Tangan yang kotor saya pun. Buku tak kotor lah. Kita buat dia jadi pusing-pusing macam ni. Tada, macam tu. Telan semua. Telan semua. Tak muat lah mulut. Dia sakit. Tak boleh. Kenapa gelak tu? Mami. Sabar. Nak gigit nak. Cepat sini. Sini. Ramai ah. Wow. Alah, tak stretchy lah. Okay guys, sampai situ saja. Best tak kita makan slime tadi? Korang pun boleh try dekat rumah tau. Beli je dodol. Lepas tu korang campur-campur macam ni. Lepas tu jadilah slime. Wow, tengok ni. Uyuh. Lepas tu boleh makan. Kita buat bulat-bulat. Kopi. Yeah, bye-bye.